Ada mengatakan sebab lurut dilarang warna hitam kerana Firaun sentiasa mencelup rambut dan janggutnya. Firaun berjanggut ya, janggutnya dengan warna hitam. Begitu juga Abu Talib, sebab Abu Talib itu bukan orang Islam. Jadi dilarang. Tapi hadis ini kalau dikatakan bertentangan dengan hadis Muslim yang kemudiannya, bermakna hadis yang daripada Bukhari, daripada Muslim dan ramai lagi, Tirmizi dan sebagainya, belajar mustalah hadis, boleh memasukkan hadis yang sebelumnya. Kita ada belajar nasih dan masuk, tapi ada kaedahnya, bukan sembarangan. Ya. Jadi boleh tak menggunakan warna hitam? Ya, boleh. Sebab saya katakan tadi, al-hina wal katam kalau dicampur, dia biasanya akan jadi hitam. Dan kami menggalakkan, Nabi juga menggalakkan pakai daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi apa tu inai dalam bahasa Arab? Al-hina. Cuma kalau rambut katakan hitam, diputihkan, tak boleh, hukumnya haram. Ya, ataupun rambutnya memang hitam, kemudian dikuningkan, juga tidak boleh. Yang dibolehkan apabila rambut itu atau janggut itu putih. Begitu juga sekarang. Macam fashion LGBT, macam pelangi, itu juga haram. Kadang-kadang orang tu rambutnya memang hitam, tapi diwarnakan dengan warna seperti warna LGBT, itu hukumnya haram, tidak boleh. Hatta orang yang rambutnya putih, kemudian janggutnya putih, diinai ataupun diwarnakan seperti warna LGBT, itu lambang kemukaran, juga tidak boleh. Ya, Islam menjaga maruah. Orang yang seperti itu tak punya maruah.